ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami bagi antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam kehidupan dunia, dan kami angkat sebahagian mereka itu di atas sebahagian akan beberapa derajat, supaya mengambil sebahagian mereka itu akan sebahagian akan saling bermanfaat. Nanti oleh Allah ini dalam konsep Allah dibuat manusianya macam-macam jatah. Ladung jatah kaya udip gaji, ladung udip kaya, ladung petani, ladung jaulah. Mesti hana beda-beda tu. Hane mandu-mandu boleh jaulah. Hana tahu pula apa ini, hana tahu pula jambli. Maka hana mengating kot. Pakat hana lai. Kita tak jom kot tau. Jadi nunjuk profesi masing-masing ada-ada. Lalu orang mencipta memang kerjaan untuk urut naik lemah. Dia kata bukan dari Allah. Dia tinggal lemah. Lalu mahan dia saya minta lemah dia. Tetapi yang tinggal di mana? Yang nanti manfaat kerau, manfaat kurang lagi. Jadi itu berbeza-beza, dibagi-bagi jatah oleh Allah terhadap manusia yang berbeza-beza. Untuk manfaat, saling memberi manfaat. Sebahagian berayu, sebahagian lembu. Jadi ada fikir orang berkaya madu-madu mana mungkin? Mungkin caranya orang tak berkaya madu-madu. Mungkin. Nama pegat di orangnya cek syarat pegat dia. Hai dia kaya. Dia hai dia maju, dia caranya hai dia. Ya. Bubur lara manuk kena cang. Jadi kaya 3 budik dia mati. Ya, jauh lah igo dia kemawi kang ke nya hai kak. Habis pun dia. Karena kemawi dapat ni. Dia bukan menali Allah. Kepul mau cok kesimpulan ke rumah dia tukang dah. Dia coba, pak kugut. Karena udah kugut, cuma tu mana tahu kugut ke tukang ni. Anak dia lo berurut. Susah di, maka bukan dia Allah menanti beda urut. Nah, hikmah kan. Olehnya sebahagian berangkat dengan sebahagian. Nah, ladung nak pegang ni dalam dunianya untuk raja di akhirat. Dia kepemimpin di dalam syurga. Nak pegang ni, lebih jatah kurangnya. Yang sebahagian tu kerana tugasnya lalu kerana lalu. Yang berlari. Nah, hikmah mandu. Umah pakri rumah. Kurangnya kahina tu. Di mana pegangnya jatah Allah Ta'ala. Tetapi nak manfaat kurang yang tak. Jadi pegang banyak ni. Kepun pegang urung doakan. Manfaat nak gaji politik. Kan? Pegang urung doakan. Dia pegang urung beramal. Nak manfaat urung ajak urung beramal. Dia pegang urung jahil. Mengenal tempat berdakwah li urung yang nak ila Pak minta pahala. Masa mandu-mandu kapalik pula tunggu malam. Saya balahi balik mandu-mandu. Nampak beramal.